Maka Nabi berdoa setiap hari dengan doa yang tidak dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang dimatikan oleh umat baginda. Lepas tahiyat akhir, pakat tak baca pun doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mulai esok, setiap kali solat, lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, selepas subuh Nabi akan menyebutkan di antara wirid selepas solat, diselitkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang, kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka. Selepas semayang maghrib, di celah-celah wirid, di celah-celah wirid. Isyak, zuhur, asar tak ada yang tu. Maka berkatalah neraka jahannam, ya Allah, jauhkanlah fulan bin fulan daripada aku, kerana beliau telah berdoa ketika beliau hidup di dunia, iaitulah ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Setiap hari manusia ataupun umat Nabi Muhammad berdoa, maka saban hari itulah disebut neraka jahannam, bertutur neraka jahannam. Hal min mazid, apakah ada lagi yang akan dicampakkan ke dalam tubuhku? Berkata dan bertutur neraka jahannam, wahai Allah, jauhkanlah fulanah bintu fulan, jauhkanlah fulan bin fulan yang sedang berdoa ketika mana dia hidup. Wahai Allah, hindarkanlah kami daripada azab neraka jahannam.